Kenapa saya dirawat banyak kali tapi masih belum sembuh? Hari ini saya nak menjawab terus akan pertanyaan tersebut. Rawatan ruqyah, rawatan Islam, ubat, herba atau apa saja ikhtiar, itu semua hanyalah asbab. Penyembuh sebenar hanyalah Allah. Ramai orang datang dirawat, datang menangis, datang dengan harapan tinggi. Tetapi selepas dirawat, mereka pulang tapi masih lagi tinggal solat, zikir tak buat, Al-Quran tak buka, diri tak dijaga, hati tak dibersihkan. Lalu mereka hairan kenapa belum sembuh? Sebenarnya bila seseorang itu tidak menjaga hubungan dengan Allah, rawatan itu hanya memberi kesan sementara. Sebab penyakit rohani, penyakit sihir, gangguan emosi, semuanya memerlukan penguat dalaman, bukan sekadar sentuhan luaran. Okey, siapa-siapa yang nak barang nak lemahkan gangguan jin, boleh dapatkan di bio. Saya ada jual macam-macam kasut kijang, sabun dan semua penawar-penawar kita letak di situ. Boleh dapatkan di bio kami. Pusat Al Tendrus. Sambung video. Bye-bye. Selain itu, kita kena sedar, kadang-kadang Allah tahan akan kesembuhan tersebut, itu sebagai satu teguran. Teguran supaya kita kembali sujud kepada Dia, supaya kita bertaubat, supaya kita berhenti melakukan perkara maksiat, berhenti bergantung pada manusia dan mula bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Allah Maha Penyayang. Setiap ujian pasti ada hikmah dan rahsia Dia. Kalau hari ini kita rasa diri kita banyak berubat tapi belum sembuh, cuba tanya diri kita, bagaimana solat kita, zikir kita, hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan mak ayah, dengan anak Adam yang lain. Sudahkah aku benar-benar kembali kepada Allah? Kerana kesembuhan datang bila hati tunduk, lidah berzikir, jiwa reda dan tubuh patuh kepada Allah. Kuatkan amalan, banyakkan salawat, kerana salawatlah sebenar-benarnya syifa buat ruh dan jasad. Ingat, jaga solat, perbaiki diri, dan insya-Allah dengan rahmat Allah kesembuhan akan datang pada masa yang paling tepat yang dikehendakinya. Saya Syafiq Bidara Prai. Jangan lupa selawat sampai mati, selawat sampai jumpa Nabi. Assalamualaikum.